Kita semua nak bahagia kan? Tapi apa doa untuk kebahagiaan yang sejati? Jom kita tengok. Apa sebenarnya makna bahagia yang kita cari-cari tu? Mari kita cuba fahamkan. Sebenarnya, Al-Quran ada bagi jawapan. Tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Bunyinya ringkas kan? Tapi doa ni maknanya sangat mendalam dan lengkap. Okey, jom kita bedah siasat doa ni sikit. Kenapa ia dianggap begitu istimewa? Bahagian pertama doa ni, ia minta kebaikan untuk hidup kita sekarang kat dunia ni. Apa tu kebaikan dunia? Contohnya, kesihatan baik, rezeki berkat dan keluarga bahagia. Jadi, ia merangkumi semua keperluan kita, fizikal, sosial dan juga material. Tapi, ia tak berhenti kat situ je. Doa ni pandang lebih jauh. Jom tengok bahagian kedua. Nah, ini pula tentang akhirat. Kita minta ampun, keredaan Allah dan ganjaran syurga. Nampak tak keseimbangannya? Kita tak tinggalkan dunia, tapi kita tak lupakan akhirat. Soalan seterusnya, macam mana cara terbaik untuk kita berdoa? Ada adabnya tau. Simple je. Mulakan dengan pujian pada Allah dan jangan lupa selawat ke atas Nabi. Mesejnya jelas. Hidup di dunia ni penting sebagai persediaan untuk kehidupan seterusnya. Sekali lagi, kita tengok doa yang lengkap ni, ia merangkumi segalanya. Jadi, kebahagiaan sejati tu letaknya pada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sekarang, cuba fikirkan bagaimana doa seimbang ini boleh ubah cara pandang anda